tangan saya sekarang ni adalah 3 beradik gold bar yang sangat famous dalam kalangan penyimpan emas. Kalau tuan-puan nak tahu, kena stay tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save supaya video ni boleh jadi rujukan untuk masa akan datang. Okey tuan-puan, adik-beradik yang saya maksudkan ni yang pertama adalah emas yang 20 gram. Okey, kita tengok dulu. Yang 20 gram ni tuan-puan, hari ni harga dia dah cecah sampai berapa tuan-puan? Dah cecah sampai RM9,000. Manakala adik-beradik yang kedua adalah emas yang 50 gram. Okay, menarik 50 gram. Sebab apa? Sebab dulu tuan-puan, 5 tahun lalu, harga 50 gram ni sekitar 15K ke 16K sahaja. Hari ni pada tahun 2025, harga emas 50 gram ni dah cecah sampai RM22,000. Jadi yang terakhir tuan-puan yang sulung yang ada di tangan saya ni adalah emas yang 100 gram. 100 gram ni pun ada cerita juga tuan-puan. Sebab apa? Pada tahun 2023, saya simpan 100 gram ni. Nilai dia sekitar RM32,000 sahaja. Hari ni saya tengok tuan-puan, 100 gram dah cecah RM46,000. Yang mana kalau saya jual hari ni, saya boleh dapat dengan harga RM43,000. Dengan kata lain tuan-puan, dalam tempoh 2 tahun lebih sahaja, dengan 100 gram ni, saya tak buat apa-apa pun, saya simpan je, saya dah boleh dapat keuntungan lebih kurang dalam RM10,000 lebih. Nampak tak tuan-puan? Emas ni, peningkatan harga ni hanya persoalan masa sahaja. Jadi untuk tuan-puan yang nak mula menabung emas macam saya menabung ni, tuan-puan jangan risau. Saya akan bantu tuan-puan menabung macam saya menabung. Cara dia macam mana? Boleh isi beg biru dekat bawah. Dalam masa 24 jam, saya akan hubungi tuan-puan. Dapat sesuatu? Nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan? Teruskan follow saya.